Kisah kali ni hardcore sikit ya. Semua orang tahu yang North Korea ni agak lain macam sikit lah. Agak pelik lah dia punya style pentadbiran tu kan. Pernah tak tengok video eksperimen ke atas manusia? Kebanyakannya berlaku masa era Soviet dulu ni. Dekat North Korea ada lagi aktiviti-aktiviti macam tu. Aktiviti tu berlangsung dekat Camp 22, juga dikenali sebagai Horyong Concentration Camp. Camp ni terletak dekat wilayah North Hamgyong. Ni dah dekat-dekat dengan sempadan China Rusia. Secara rasminya camp ni tak wujud lah, sebab tak ada liputan rasmi lagi kot. Tapi kalau melalui satelit, laporan-laporan pembelot, teori, bualan, Camp 22 ni wujud. Ni merupakan kamp tahanan politik North Korea. Kamp ni katanya lagi besar daripada KL. Dia boleh menempatkan seramai 50,000 banduan. Semua laki-laki, perempuan, budak-budak, orang tua, malah baby pun. Sebab kadang-kadang tu banduan bukan ada salah pun, tapi keturunan dia 3 generasi sebelum yang salah. Anak, cucu, cicit semua kena hukum sekali. Senang. Camp ni dia bukan sekadar penjara, tapi katanya ada tapak eksperimen rahsia. Ada beberapa pembelot termasuk dengan bekas guard, doktor tentera, mereka yang dedah kan pasal ni tau. Katanya North Korea ada buat ujian kimia dan biologi atas banduan hidup tanpa sebarang ubat pelali, ubat kebas. Antara eksperimen yang mereka buat lah, gas beracun dalam bilik kaca. Yang ni bekas guard mereka yang cerita. Sebab mak pak dia dengan 2 orang anak dia jadi mangsa eksperimen ni. By the way, bekas guard ni dia dah berjaya lari keluar daripada North Korea lah. Kebanyakannya dah lari keluar baru mereka cerita lah kan. Kalau dekat dalam jahanam baik. Dia kata mereka kurung semua dalam bilik kedap udara. Lepas tu mereka lepas lah gas beracun dalam bilik tu sambil diperhatikan oleh kuli-kuli batat, yakni saintis North Korea. So mereka catat lah tempoh masa daripada hidup sampai mati. Yang kedua, pembedahan hidup-hidup. Yang ni para banduan akan dibedah hidup-hidup lah tanpa sebarang bius. Lepas tu mereka cabut satu persatu organ dalaman. Yang ni untuk mereka kaji reaction tubuh terhadap trauma. Aku pun tak faham. Yang ketiga, ujian penyakit berjangkit, ujian wabak, macam-macam jenis virus lah akan dikaji dengan suntik ke dalam badan banduan untuk cek kadar jangkitan, simptom-simptom kematian. Ui, nampak sangat mereka memang betul-betul ketinggalan tu. Keempat, ujian pembiakan dan kemandulan. Perempuan yang mengandung akan dipaksa untuk beranak sendiri tanpa ubat, tanpa bedah. Ni gearbox auto lah. Lepas tu baby tu pula katanya mereka akan guna lah untuk eksperimen tambahan, ataupun ada juga yang dibiarkan mati macam tu lah. Lagi ada juga yang disuntik ubat mandui kan, mungkin yang mereka buat sendiri. Senang cerita nak tengok ubat tu power tak power. Yang last sekali, elektroterapi. Yang ni mereka akan salurkan elektrik dalam tubuh badan banduan dan mereka akan nilai reaction dan toleransi kesakitan tu. Katanya eksperimen yang ni budak-budak remaja selalu kena. So apa tujuan palatai ni? First, confirm untuk senjata kimia dan biologi kan, senjata habuan tentera mereka. Sebab ada yang kata saintis North Korea kerjasama dengan bekas saintis China, bekas saintis Soviet untuk buat senjata biologi yang paling senyap di dunia, paling canggih. Mereka ni memang terpaling lah. Tujuan kedua mungkin untuk kawal populasi, guna teknik penyiksaan dan mind control. Sebab rakyat ni kalau ramai-ramai sangat susah nak kontrol. Yang lari, yang belot, yang keras kepala, renyah orang cakap. Dan tujuan yang ketiga mungkin untuk buang musuh negara dengan apa? Dengan sistematik, tak terbuka. Orang tak tahu. So North Korea ni taklah nampak kejam sangat Musuh negara ni maksudnya pembelot lah. Orang yang lari tapi tak berjaya, orang yang tak ikut cakap. Semua tu kategori pembelot lah. Sebenarnya ada je report yang dihantar ke PBB tapi tak ada function lah, tak ada tindakan sebab alasannya tak ada bukti fizikal. Nama pun camp rahsia kan.
Mana boleh masuk? Dah tak boleh masuk, tak ada lah liputan-liputan media antarabangsa. Tapi pada aku, PBB, ICJ memang tak ada function pun. Semua tu macam dibuat untuk jaga muka kroni-kroni depa je kan. Geng Bintang Daud tu selamba langgar law. Paling kuat pun setakat keluar statement, keluar amaran, nasihat. Memang tak jalan lah. Cuma pada tahun 2014, laporan dari PBB menyatakan yang keadaan dalam camp ni sama macam whatever lah PBB kan. Dan mereka kata lah, satelit menunjukkan yang camp 22 ni dah tutup lah tahun 2012 kot. Tapi itu lah, ada juga lah teori yang kata camp ni sebenarnya bukan tutup pun. Kan, mereka habak kata mereka tutup. Mereka cuma pindah aja camp tu dekat tempat lain. Dia macam line tengah panas lah. Tok Bon banyak duk perhati. Pindah, tukar nama, lagi ketat kawalan tempat baru. So tu lah sabar sikit tentang camp 22. Kesian weh. North Korea ni memang bertahun-tahun di belakang negara lain lah. Eksperimen macam ni. No. Era Soviet tu lah mana ada sangat dah. Hang rasa lah, kalau hang sendiri rakyat North Korea, hang akan lari keluar tak daripada negara tu? Atau mungkin hang cuma pejamkan mata bayangkan muka Kim Jong Un? Roger lah kat komen. Jangan lupa like, share, follow, subscribe. Banyak lagi kisah akan diludah. Gerak lu.